Okey, ramai orang tanya, apa itu time freedom? Okey, sebab bila dapat buat bisnes Publigo ni, kita akan capai time freedom. Time freedom ni macam mana tu Fatin? Ramai orang confuse kan? Sebenarnya tuan-puan, time freedom ni bukanlah tak ada kerja tapi ada duit. Tapi time freedom ni maksudnya kita masih lagi bekerja tapi dalam keadaan yang sangat fleksibel. Di mana kita nak buat kerja-kerja kat mana pun tak ada masalah. Bila-bila masa pun tak ada masalah. Dengan bisnes Publigo tuan-puan, kita hanya perlukan handphone, perlukan internet sahaja. Dekat mana nak buat bisnes pun tak ada hal. Okay, sebab apa? Sebab jadi di Publigo ni, rutin pertama sekali kena hadir training. Join training berkali-kali sampai daripada tak pandai jadi pandai. Yang kedua tuan-puan, kita kena berkongsi ilmu emas kepada masyarakat. Macam tuan-puan nampak, saya buat video, saya kongsikan dalam live tentang kepentingan simpanan emas bersama Publigo. Maka tuan-puan, saya pun dulu macam tuan-puan juga tak tahu pun buat bisnes. Sebab saya ni saya punya background adalah aliran sains. Daripada saya SPM lagi, pelbagai asasi, degree dalam bidang matematik, master hinggalah PhD. Mana ada dalam dunia perniagaan tuan-puan? Tak ada. Tapi sebab buat bisnes Publigo ni dengan sabar, belajar daripada yang pakar, yang proven, daripada mentor, saya pun tahu macam ni nak buat, macam ni nak buat. Kelebihan di Publigo tuan-puan dan juga di dalam grup saya tuan-puan, G100 Network, kami ada mentor yang sangat proven, iaitu Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i yang berpengalaman dalam dunia emas hampir 17 tahun tuan-puan. Jadi bila ada mentor tuan-puan, kita tak buat silap. Kita akan belajar banyak perkara daripada pengalaman beliau dan kita boleh lagi cepat berjaya dan tidak buat banyak kesilapan dalam dunia bisnes lah. Alhamdulillah. Suka-suka saya tuan-puan dulu, mungkinlah suka-suka saya cumalah student dan juga pensyarah. Tapi tuan-puan, hari ini suka-suka saya terdiri daripada berbagai golongan yang berusia maupun yang muda. Berbagai profession, manager ada, tentera ada, cikgu sekolah, suri rumah dan semuanya tuan-puan. Tuan-puan sebenarnya nak buat bisnes Publigo, pertama sekali tuan-puan kena ubah mindset. Dulu makan gaji tuan-puan akan rasa selesa sebab tak pun dapat gaji. Buat kerja banyak ke, buat kerja sikit pun dapat gaji yang sama. Tapi tuan-puan dalam dunia bisnes, siapa yang buat kerja banyak dapat banyak. Siapa yang buat kerja sikit dapat sikit. Inilah kelebihan dalam dunia perniagaan tuan-puan. Maka tuan-puan, kalau tuan-puan hari ni nak keluar daripada rate cycle 8 hingga 5, maka saya nak bagi tuan-puan satu tips lah tuan-puan. Sekiranya tuan-puan masih lagi sedang makan gaji, sebenarnya ini masa yang terbaik untuk tuan-puan buat bisnes juga. Bukan tunggu masa tuan-puan berhenti kerja, dibuangkan kerja buat bisnes. Okey, sebab kata-kata guru masa saya tuan-puan, buatlah bisnes ketika kita tak perlukan bisnes. Masa tu tuan-puan akan buat bisnes dengan lebih baik. Tuan-puan tak rushing, tak buat silap. Tuan-puan akan belajar sikit demi sikit dengan konsisten. Maka sesiapa hari ni nak tahu tentang peluang buat bisnes Publigo tuan-puan, sangatlah mudah. Pertama sekali tuan-puan kena jadi penyimpan emas Publigo dulu. Jadi penyimpan emas, maka saya akan guide tuan-puan untuk proses seterusnya. Nak saya guide, rujuk video saya ataupun isi bawah kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.